Hai, dalam travelog kali ini aku nak share dengan hampa semua macam mana pengalaman aku sendiri melancong di sebuah negara Eropah yang menjadi negara termahal di dunia, iaitu negara Switzerland. Selamat pagi daripada Zurich. Hari ni awal penerbangan dah pukul 6.30. Kami nak menghala ke Appenzell hari ni. Perjalanan lebih kurang dalam 3 jam. Baru duduk jalan kaki try breakfast. Stesen tapi lagi setengah jam kita pergi cari breakfast kat Co-op situ. Morning. Hari kedua kami di Swiss. Hari ni kami tak sempat nak prepare breakfast sebabnya terlampau rushing untuk check out dan nak ligan train. Pagi tu kami survey juga makanan apa yang ada dekat Co-op. Tengok roti kat sini pun nampak macam sedap. Tapi itulah, kita tak boleh suka-suka hati makan. Supermarket Co-op ataupun Migros dekat sini dia bukan Muslim friendly macam mana 7E Thailand. Dekat stesen train, kami dah mula bersesak dengan orang yang nak pergi ke tempat kerja. Pagi dekat Zurich ni sebenarnya hujan, jadi agak spoil mood sikit. Bukan apa, sebab kalau sampai dekat Appenzell nanti, bila kita naik kabel kau tinggi tu, kalau hujan kita takkan dapat apa-apa view. Konsep train dekat sini dia tak ada touch in atau touch out. Dekat stesen pun kita tak jumpa kaunter untuk masuk. Maknanya kalau kita tak beli tiket sekalipun, kita boleh curi-curi naik train. Kalau naik tak ada tiket, memang naik free, tak ada kena check. Tapi kalau kena check, nampak tu ada kena fine dah 100 Swiss franc lah. Next stop, Peppico. This Kasar train Felicia. continues as S2 service to Altendorf, Lachen. Allah Akbar. Orang hujan ni. Ya Rabbi, sejuk ya Allah. Kita berselindung. Jom masuk diri orang dulu. Dah lah sejuk, berangin pula tu. Nasib baik ada bilik warmer yang macam ni. Boleh kami duduk tunggu untuk train lepas ni. Kami kita refer dekat stesen train. Kita dah pukul 8 pagi. Kita tengok dalam Google Map, contoh dia tulis macam kami 8.16. Walaupun train S40 ada dua, 8.11, 8.16. So kami nak pergi ke sini, via Hayden ni, platform nombor 2 juga. Kalau naik train ni mungkin pergi tempat lain, platform nombor 2 tapi 8.11. Kita akan confuse sikit dah kat sini. Kena tunggu tepat waktu dah 8.16, memang 8.16 lah dah akan main. Harapkan mentari pagi ni untuk memanaskan kita. 8.16 kita nampak tak kena lari masuk. Lepas sejuk ya Allah. Warm gila, syok. Dapat masuk dalam train ni rasa nikmat sangat sebab terlindung daripada angin yang sejuk dekat luar. Ada swan. Perjalanan kami daripada hostel nak ke stesen kabel car Eben App akan transit lebih kurang dalam 5 ke 6 stesen. Yes, more stops will come after this. Perjalanan lebih kurang dalam 2 jam setengah ke 3 jam. Tapi kan, duduk dalam train lama-lama dengan view yang macam ni, hampa takkan rasa boring sikit pun. View daripada dalam train ni pun dah cukup lawa. Kau tengok daripada kawasan padang rumput yang luas ni dengan rumah-rumah kampung dia bertukar kepada kawasan yang bersaji. Masa ni aku dah rasa macam excited sangat. Ini first time aku rasa pengalaman yang macam ni. Macam tak percaya ni man. Macam tak percaya. Masuk makin dalam. Masuk kita kat Arisam. Kalau kita masuk lagi dalam, lagi tebal snowfall dah. Itulah kalau kita sampai Appenzell lagi, puasa berselaput ni.
9 pagi kami dekat Harisau. Kami transit kat sini. Walaupun cuaca pagi ni mendung, tapi apa yang aku harapkan dekat Urban App nanti akan ada matahari juga untuk kami layan view dekat atas tu. Ya Allah, tebalnya. Masuk ke kawasan Appenzell dah. Lagi satu stesen kita akan sampai Appenzell. Tapi ya Allah semua tengok tu. Makin jauh kami keluar daripada Pekan Zuri Semahala ke Appenzell, dalam train pun dah semakin kurang orang. Barang bola. Tengok tu. Dia punya jaring pun dah separuh. Tapi rezeki kita ni tak hujan. Ya, aku dah positif ni. Tak jauh dah. Dia sunat bahan. Anjing lah. Sebelum nak tunggu bas sampai, kami lepak je dulu dekat kawasan stesen ni. Sambil tu dapat juga kena cahaya matahari, hilanglah sikit rasa sejuk tu. Dekat stesen Appenzell ni sunyi sangat. Aku tak pasti kawasan ni sama ada kawasan kampung ataupun kawasan pekan. Kalau sama okey, kita nampak pokok-pokok bunga ni, kita nampak hijau kala-kala kan. Tengok pokok tu pun dah kering pontang. Tinggal pokok ni lagi. Kalau kering kita situ, kita nak bah. Ni dah kita. Ini 23. Ya Allah, lucu. Bas daripada stesen Appenzell nak menuju ke stesen kabel car Urban App, cuma kami 4 orang je dalam bas. Kalau tengok pada landscape kawasan Appenzell ni, boleh kata 100% kawasan dia dah diselaputi salji. Berbanding dengan dekat Zurich yang pagi tadi, tak ada salji yang turun lagi pun. Mungkin dekat kawasan ni lebih awal kena fenomena ni. Kurang orang main sini sebab jauh ke. Is it open? Sama tu dengan kita. Alright. Alhamdulillah. Dah basah. Tak basah. Tak nak naik sampai atas tu, Mat. Atas tu. Patut dia tak buka train. Dia train dah tengah repair. Kita boleh main naik train sampai stesen di sini. Tu sampai kat atas kita nak naik. Tapi orang tak ada. Kami yang ni. Mungkin kawasan ni jauh. Dan kos ni nak naik ni pun mahal. Ni kita nak tengok harga sebenar dia berapa. How much for one person? For one person is 18, for both together 36. Tadi kita kat sini, sekarang ni naik sini, sini Urban App. Harga tiket kabel car Urban App ni lebih kurang RM180 untuk dewasa bagi return tiket. Sebab kami beli guna Swiss Travel Pass, tadinya kami dapat potongan 50% bagi setiap tiket. Ikutkan dekat kawasan ni banyak track hiking sebenarnya. Tapi pada musim winter ni, banyak kawasan ataupun laluan yang memang kita dah tak boleh lalu lagi sebab track dia memang dah tak nampak pun. Negatif nampak kat bawah. Negatif 0.1. Kosong lagi tu. Saya kat atas nanti negatif 6. Ya Allah Tuhanku. Apa ni buat ni? Demi sekepi gambar. Walaupun kita masih kat bawah, tapi kita boleh tengok macam mana keadaan cuaca dekat atas tu. Jadinya kita boleh decide lagi sama ada kita nak naik ataupun kita tak mau naik kabel car ni. Thank you.
You can enjoy the view on top. Or do you want the money back? It's okay on top. It's beautiful. You can go in. Thank you. Thank you. Betapa concernnya makcik ni dekat kami. Dia nak return balik duit kami kalau kami reset rasa tak mau naik. Kat bawah tadi negatif 0.1. Kita nak naik atas. Dia tulis tadi negatif 6. Tak tahulah. Orang pun tak ada. Subhanallah. Lawa betul tempat ni. Bayangkan kalau bukan musim winter, dengan kehijauan lembah ni mesti nampak lagi cantik. You can come here and I will show you. Here is the cave. Oh, okay. And I don't know if it's funny for you, the way goes here. Oh. Only this way. Yes. Yeah. We don't recommend to go down. Track dia tu. I hope you stay here on top, enjoy the view, look around. Cara dia tak bagi tepi dah. Dia tak larang tapi dia tak bagi dah. Kan. Tak apalah. Bahaya weh, track tak nampak kan. Macam mana kita nak pergi? Wow. Kerah. Oh. Daar geef je hem al de madame. Ja, dat is goed. En daar... Ja. Okay. But you don't go down, girl. Alright. Okay. Remember me. Ya. Kasih walaupun ada ni kita pakai kat mana ni. Tempat lawa. Banyak tempat tutup. Spike kasut ni kami dapat free je. Kalau tak pakai benda ni, mungkin nanti licin dekat atas snow tu. Makcik ni 3-4 kali dia punya remind dekat kami supaya kami tak pergi juga ke kafe yang dekat lereng bukit tu. Sebabnya memang bahaya. Yeah, I don't... No, it's okay. I think it's good. Oh, okay. Enjoy it. Enjoy. Not going there. Huh? Not going yet. Remember me. Bye-bye. Bye-bye. Allahu Akbar. Wih, tergenang wih. Ya Allah. Wih, ya Allah. Aduh. Kita dah basah ni. Kita dah parah dah ketinam. Ikutkan Allah view. Tapi ya Allah, tak tahu nak kata. Lawa. Cumanya kecewa sebab tak buka. Bayar lah spaghetti tadi. Kami pick up menu. Dia tak tengok menu. Tak boleh pun. Menu tak dapat. Alright. Kita nak kena mendaki ke Everest. Okay, Mak, sini. Jun. Ha. Diam. Alright. View dekat atas ni subhanallah lagilah lawa. Urban App ni dia ada satu tarikan kafe dia yang dekat tepi lereng bukit tu. Tapi masa musim winter ni semua kafe-kafe ataupun attraction yang di tempat tinggi akan tutup ataupun mereka akan buat maintenance. Jadinya kita memang tak boleh pergi. Jam aku boleh dekat juga. Tak apa tu. Kita tengok. Balik ke tak balik? Allahu Akbar.
Wah, bang kena matahari. Lawanya, ya Allah. Sungguh. Bergas house. Ini kafe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang tak? Assalamualaikum. Tak ada orang jawab. Tak ada orang kot. Hai. Kau apa tutup ni? Tak? Okey. Buka. Jangan masuk. Kafe ni pun kalau ikutkan tengah buat maintenance juga. Tapi mungkin sebab owner dia tinggal dekat sini, jadinya dia open juga dekat kami untuk kami duduk layan view sambil kena kopi. Some coffee here? Yes, sure. Just take a seat. Alright. Kami plan untuk lunch juga dekat kafe ni sebab tak tahan dengan cuaca sejuk dekat luar tu. Kita kena try kopi ni. Sambil view punya tu. Banyak kafe yang tak buka sebab maintenance. Lagipun kebanyakan kafe ni dia pun tengah prepare untuk sambut Christmas yang nak main tak lama lagi. 1961 dia buka. Menu kita daging masak kicap. Sayur kita dah order. Tak mau lah. Aku tengok dulu. Sebab nak makan ni. Dua ketui patutlah untuk dua orang. Semua satu ketui? Caribbean. Mak Sobri. Kita tengok lagi hasil dia macam mana. Jadi dah opor ni. Jadi ke tak jadi? Lawa. Betapa lawanya tempat ni, memang dah tak boleh nak compare lagi dengan mana-mana tempat yang lain. Punyalah kali layan view sedap-sedap dah 3 jam lebih kami kat atas ni. Kita dah tak naik kat atas tu sebab jam masa. Tapi kabel car tak pergi situ. Dia tak situ tak operation. Dia ada tangga depan tu. Ikut tangga. Dia pun nak main ski lah. Sepatutnya kita lalu jalan ni untuk ke restoran yang viral. Tapi sebabkan bahaya, aunty tu pesan jangan pergi. Terus sebabkan bahaya, kita pun tak malah ambil risiko. So benar aktif ya. Kena balik apa? Kena baru 3-4 ikut hati memang nak stay lama lagi kat atas ni. Tak puas lagi layan view walaupun dah 3 jam. Tapi masa memang tak mengizinkan kami. Kami kena gerak juga sebab kami nak pergi ke tempat lain untuk hari ni. Kita dah pergi turun dengan sedikit kekecewaan. Buat macam mana? Dah banyak lah. Bukan sedikit lah, banyak. 90%. Semua tu nak tengok betul. Sebab nak main sini. Dia orang yang nak ambil gambar kat mana ada. Sekarang ni daripada Appenzell kami kena balik semula ke Zurich HB yang mengambil masa lebih kurang 3 jam juga perjalanan.
kami kena pick up luggage kami dekat hostel dan kemudian kami akan gerak ke Interlaken untuk check in di Interlaken pula sebelum pukul 10 malam. Kalau tidak, kami akan dicas lewat check in. Jadinya kami dah tak boleh lagi nak explore dekat Appenzell ni. Aku sarankan kat hampa, kalau nak explore betul-betul Urban App ni, hampa kena stay 1 malam dekat area Appenzell untuk hampa cover semua kawasan Urban App dengan kawasan Appenzell ni. Memang banyak tempat yang menarik. Dekat Zurich HB, stesen besar dekat Zurich. Saya tapi dekat Central lah. Dan house ni ya. Jom ya. Situasi yang sama juga jadi macam semalam. Bila sampai jadi pekan Zurich ni, dah pun malam. Jadi kami tak sempat dah nak pergi kat mana spot-spot area dekat kawasan ni. Sebelum nak tunggu train kami untuk ke Interlaken, sempat jugalah kami pusing-pusing kawasan town dia. Dan juga kami tengok Christmas Market, tapi belum operasi lagi. Kawasan Zurich ni pun dah semakin sejuk, tapi tak ada lagi saji yang turun. Fotogenik kat sini dengan angin yang sejuk. Macam nak demam ni. Ya Allah. Pick up je luggage kami dekat hostel. Kami terus ke Zurich HB dan tunggu train kami untuk ke Interlaken West. Daripada stesen Zurich HB nak menuju ke Interlaken West mengambil masa lebih kurang 2 jam perjalanan. Dekat Interlaken West pula nanti, kita akan naik bas ke Bettemberg. Lebih kurang dalam setengah jam untuk sampai ke hostel yang kita dah booking tu. Alhamdulillah, sampai ke Interlaken. Kita nak cari bas untuk ke hostel kita. Kita kena ke Bettemberg ni. Bas kita. Snow. Dalam perjalanan nak menuju ke Bettemberg, kami dah mula tempuh snowfall di kawasan-kawasan Interlaken ni. Boleh tengok keadaan jalan dekat sini pun dah diselaputi salji yang banyak. Bettemberg ni pula merupakan satu kampung yang berada di atas kawasan bukit. Untuk sampai dekat Bettemberg ni, memang jalan dia berliku-liku dan perlu mendaki. Kita daripada bas ni, dia tukar ke bas tu yang pakai tayar ada grip. Tengok tayar dah. Pakai tayar yang ada grip. Kau tengok tu. Sampai berantai-rantai je. Jalan tengah-tengah. Orang pun tak ada. Dekat hostel ni dah ada 2 orang kawan yang check in lebih awal untuk hari ni. Tapi kami agak lewat sikit sebab kami ke Appenzell. Jadinya kami inform dulu dekat owner by email yang kata kami akan sampai sebelum pukul 10. Okay.